Kejadian ini berlaku sekitar tahun 1996 masa Sani kerja sebagai kerani bank di ibu kota dan tinggal di Petaling Jaya. Disebabkan masa tu gaji tak berapa nak cukup, abang Sani yang bekerja sebagai polis ajak Sani duduk sekali dengan dia di kawasan barek polis sekitar ibu kota. Abang Sani ni bernama Syam, dah kahwin, ada seorang anak perempuan kecil lagi. Barek polis ni pula barek polis lama 3 tingkat. Sani duduk tingkat 2, rumah ada 1 bilik. Tapi abang dia Syam dapat 2 unit rumah berkembar. Bahagian dinding dapur rumah tu dipecahkan jadi 1 bahagian. Syam suruh Sani duduk rumah sebelah. Tapi bilik air kena kongsi sebab bilik air dalam rumah si Sani duduk tu, Syam dah jadikan store. Banyak barang-barang dia dalam bilik air tu. Tanpa fikir panjang, Sani setuju memandangkan dia nak kena simpan duit kahwin tak lama lagi. Hari pertama tinggal dekat barek tu, Sani rasa janggal sikit sebab dalam kawasan barek polis ni kalau nak keluar masuk kena daftar dekat pos kawalan. Segala struktur bangunan dah agak usang dan kotor. Malam pertama tidur dalam rumah tu, Sani rasa tak berapa selesa sebab panas. Tingkap kayu Sani buka luas. Jam dekat tangan dah dekat pukul 12 tengah malam. Masa tengah leka tengok TV, tiba-tiba Sani terpandang dekat 2 tingkap bilik. Ada seekor burung gagak tengah bertinggi atas sebatang pokok bertentangan dengan bilik dia. Sani buat tak peduli je. Lepas tu dia tutup tingkap dan terus tidur. Malam tu puas Sani cuba lelakkan mata tapi tak boleh. Dapat tidur-tidur ayam je. Kejap-kejap terjaga, kejap-kejap terjaga. Sampailah dekat pukul 3 pagi. Tiba-tiba Sani terdengar bunyi macam orang tengah pindahkan perabot dekat tingkat 3. Bunyinya bising betul. Lebih kurang setengah jam jugalah baru bunyi tu berhenti. Lepas tu Sani tertidur sampai pagi. Esoknya Sani tanya Syam, siapa duduk dekat tingkat 3? Syam cakap tak ada siapa. Sani ceritalah yang dia dengar bunyi bising dekat atas macam orang pindah perabot.